Okey. Jenis perintah yang dikeluarkan oleh unit pusaka kecil JKPTG ada beberapa jenis lah. Tapi yang kita akan bincangkan cuma 3 jenis perintah sahaja untuk video ini. Yang pertama adalah borang F ataupun secara commonnya orang akan panggil surat kuasa. Dah ambil surat kuasa ke belum? Itulah merujuk kepada borang F sebenarnya, surat kuasa mentadbir. Jadi surat kuasa mentadbir ni adalah surat kuasa untuk melantik pentadbir dalam kalangan waris bagi menguruskan ataupun mentadbir harta pusaka si mati. Yang kedua adalah perintah pembahagian. So perintah pembahagian ni adalah borang E di bawah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian. So borang E ni dikeluarkan oleh pegawai pembahagian harta pusaka untuk menurun milik ataupun tukar nama harta milik si mati kepada waris-waris mengikut persetujuan waris, sama ada melalui faraid ataupun secara muafakat ataupun bagi waris bukan Islam melalui akta pembahagian. Borang ketiga pula adalah borang T. Jadi borang T ini adalah borang yang dikeluarkan oleh unit pusaka kecil JKPTG bagi permohonan selanjutnya. Dipanggil perintah bagi permohonan yang selanjutnya. Jadi perintah ini dikeluarkan untuk beberapa tujuan, sama ada untuk turun milik, untuk perintah yang selanjutnya, bergantung kepada keperluan ataupun persetujuan waris-waris itu sendiri.